Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi. Kali ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak membezakan atau kita nak differentiate natural logarithm function. Okey. Apa benda tu? Okey. Korang biasa, korang belajar asasi kan mesti tahu kan? Okey. Semua tahu log tu apa kan? Okey. Yang biasa korang jumpa macam inilah log 10 apa-apalah kat sini 5 ke apa kan? Okey. Okey, ni kalkulator boleh selesaikan ni. Cuma, bila kita cakap pasal natural log, dia sebenarnya adalah log, tetapi instead of menggunakan base yang biasanya 10, ataupun dalam soalan-soalan lain 2 ke 3 ke 4 ke kan, dia guna exponent. Okay, log E. Dan log E ni pula, kita boleh tulis balik sebagai ln. Okay. Sebutan ln ni macam-macam. Ada yang tak sebut ln pun, ada yang sebut natural log. Tapi itulah for the sake of this video kita panggil ln je lah. So kita ada ln. Maknanya log dengan base E boleh dipanggil sebagai ln. Okay. So natural log ni sebenarnya merujuk kepada ni lah, ln ni. So ln ni pula specialnya apa tau? Dia memang ada special subtopik dalam differentiation. Macam mana kita nak differentiate ln ni? Okay. So kita pergi pada yang paling basic dulu. Let's say kita ada y sama dengan ln fx. Okay. Dan dalam kes ni kita letakkan modulus ataupun absolute value. Kenapa? Sebab log tak boleh terima negatif. Actually 0 pun tak boleh terima. Korang boleh try lah guna kalkulator. Log negatif 0.1. Dia akan keluar math error. Or maybe syntax error. Saya tak ingat yang mana satu. Okay. So kita letakkan modulus. So, kita nak make sure dia sentiasa positif. So ln the absolute value of fx. Okay. Bila kita differentiate, iaitu dy over dx, okay, ln ni akan hilang. Dia akan bertukar kepada 1 per. So ln ni, ln fx akan jadi 1 per fx. Okay. Ln tu memang hilang terus dah. Darab differentiate fx tersebut. Okay. So dalam kes ni, modulus tu tak dibawa turun. Kenapa? Sebab modulus ni nak make sure ln punya function ni berfungsi. Sebab kalau ln ni, kalau fx ni negatif, nanti ln ni akan error. Okay? Tetapi bila dia dah differentiate, dia jadi 1 per dengan darab kat sini, dia tak ada isu yang, oh tak boleh negatif lah, mesti positif. Tak ada isu. Sebab tu modulus ni hanya wujud dekat ln sahaja. Alright? So inilah dia punya hasil differentiation. Okay, macam biasa kita pergi kepada contoh-contoh yang kita boleh bincangkan. Okay, yang pertama, okay, katakanlah kita ada contoh d over dx. Lepas tu kita pergi paling basic dulu ln x. Okay. How do you differentiate ln x? So, seperti yang saya dah tunjukkan tadi, dia punya formula kan. Ln akan menjadi 1 per. So, dia jadi 1 per whatever function yang ada kat situ. So, x. Kemudian, kita kena differentiate function dalam ni pula. So, differentiate x dapat apa? Yes, dapat 1. So, jadilah 1 over x. Okay. Alright, kita pergi pada yang susah sikit. Sikit je. Okay. Differentiate ln 2x. Macam mana? Right, so seperti yang sedia maklum lah. Kita ada 1 over 2x. Lepas tu differentiate 2x dapat 2. Boleh tak cancel 2 dengan 2 ni? Boleh. 2 dengan 2 cancel. Jadilah balik 1 over x. Okay. Apa lagi contoh yang ada? Okay, kita try lain. Contoh yang ketiga. Differentiate ln 1 tolak x. Okay. So, seperti biasa kita salin balik. So, 1 over 1 minus x. Kemudian, differentiate 1 minus x ni. Yang ni kan. Dapat apa? Dapat negatif 1. Maka dapatlah dekat sini negatif 1 per 1 tolak x. Ataupun kalau tak suka dengan negatif kat luar tu, kita boleh kautimkan dengan yang kat bawah ni. Maka kita boleh juga tulis dia sebagai 1 per x tolak 1. Kedua-duanya betul. Okey, boleh.
Lon setakat ni memang tak susah mana lah. Setakat ni. Lepas ni kita masuk yang produk dengan quotient dulu pula lah. Tengok macam mana. Okay, tak apa. Saya teruskan soalan yang simple-simple dulu nak bagi korang lebih faham. Alright. Next kita ada ln. Okay, differentiate. Ln. Okay, kali ni kita ada square-square sikit lah. 3x square minus 2. Okay. So, tak ada apa yang baru pun. Sama sahaja. Kita salin balik. 1 over. So, we have 1 over 3x minus 3x square minus 2. And then kita differentiate 3x square minus 2 tu kita akan dapat 6x. So, apa jawapan akhir dia? Tak ada apa pun. Tak ada kena-kena apa pun. So, kita ada 6x per 3x square tolak 2. Soalan yang kelima. So, soalan kelima. Let's say kita gabungkan macam ni. D over dx. So, kita ada 4x cube. Lepas tu, kita ada ln 1 tolak x. Okay. So, nampak tak dekat sini sebenarnya kita ada product rule. Kenapa product rule pula? Sebab kita ada 4x cube kat sini sebagai u dan the whole ln dekat sini sebagai v. Okay. So, untuk peringkat permulaan macam biasa, jangan terus differentiate direct macam tu sahaja. Kita asingkan mereka kepada u dengan v. Alright. So, pertama sekali, u kita apa? U kita adalah 4x cube. Maka u prime adalah sama dengan 12x square. Okay, 3 darab 4, 12. Dan x kuasa 3 berkurang kuasa sebanyak 1. Dia jadi kuasa 2. How about v? So, v adalah ln 1 tolak x. Dan kita je baru bincang contoh ni tadi. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi v prime sama dengan negatif 1 per 1 tolak x. So, kalau kita rearrange balik equation ni, bukan rearrange lah, kita differentiate lah. U v prime plus v u prime. So, u kita adalah 4x cube. Lepas tu, v prime kita adalah negatif 1 per 1 tolak x. Plus v u prime. So, v kita adalah ln 1 tolak x. U prime kita adalah 12x kuasa 2. Okay, so kalau kita rearrange balik, sebabkan ni ada negatif, kita letak ni belakang. Okay. So kalau kita rearrange balik, maka kita akan dapat 12x kuasa 2 ln 1 tolak x tolak. Okay, 4x kuasa 3 per 1 tolak x. Okay, ada faham? Cun? Okay, senang kan? Chapter sebelum ni kita dah ada trigo kan. Jom kita tengok macam mana pula kalau kita nak gabungkan ln dengan trigo. Okay. So, soalan yang seterusnya. Soalan berapa dah? Okay, ni dah 5. So, soalan 6 Soalan yang ke-6. Contohnya kita ada, kita buat simple dulu lah. Differentiate ln. Lepas tu dalam ni kita ada cos 2x. Sudah. Dah ada ln, ada cos pula tu. Macam mana ni? Okay, tak ada apa pun. Jangan risau. Ni semuanya senang sahaja. Okay. First things first. Whatever benda yang ada dalam ln tu, dia akan jadi 1 per. So, first kita salin balik lah. 1 per cos 2x. Kan? Lepas itu, differentiate cos 2x, kita akan dapat negatif sin 2x. Dan jangan lupa kita kena juga differentiate yang 2x ni. Therefore, kita akan dapat 2 kat sini. So, kalau kita tulis balik, kita ada negatif 2 sin 2x per cos 2x. Sin per cos apa? Yes, dapat tangent. So, kita boleh juga tulis ni balik sebagai negatif 2 tangent 2x. Okay, macam mana pula kalau kita gabungkan trigo dengan ln dalam bentuk product rule? Okay, tadi kan kita ada yang polinomial macam ni. Polinomial dengan ln kan? Okay, sekarang kita gabungkan trigo dengan ln. Okay, so saya bagi contoh yang pendek dululah. So, differentiate d over dx. Differentiate sin x ln x. Kita buat simple dulu je, nak bagi korang nampak. Okay, sin x ln x. So, macam biasa, kita isolate mereka dulu dengan u dan v. So, u kita apa? U kita adalah sin x, maka u prime sama dengan
cos X. Manakala V kita adalah ln X. So, V prime adalah 1 per X. So, kalau kita tulis balik menggunakan kaedah ataupun formula product rule, U V prime plus V U prime. So, U kita adalah sin X darab V prime. So, per X kat sini sebab darab 1 per X kan. So, dia ini. Plus V U prime. So, V kita ln X, U prime kita cos X. So, kita boleh tulis macam ni lah. Cos X ln X. Dah, siap. Apa nak pening-pening? Senang. Kan? Boleh? Okey. Nak contoh lagi? Boleh. Kita pergi contoh lagi ekstrim. Soalan yang ke-8. Differentiate ln, tapi dalam dia adalah sin X tambah cos X. Okey, tutup kurungan. Okey, nampak macam susah? Tak, dia senang je. Okey. First things first, kita ada 1 per. So, kita ada 1 per sin X tambah cos X. Kemudian, bila kita differentiate sin X tambah cos X pula, apa kita dapat? Okey, jangan pandang nak payah sangat ni sebab ini sebenarnya bukan product rule, bukan quotient rule pun. This is just a normal differentiation yang mana kita differentiate satu function tambah satu lagi function. Itu je. So, kita boleh differentiate mereka separately satu per satu. So, sin differentiate dapat cos. Manakala differentiate cos dapat negatif sin. Okay. So, kalau kita rearrange balik, sebenarnya jawapan kita adalah cos X tolak sin X per sin X tambah cos X. Dah, siap. Tak payah pemudah kamu tak apa. Ni dah kira okey dah ni. Okey. Cun. Macam mana pula kalau kita gabungkan eksponen dengan ln? Yang ni tak pernah buat lagi ni. Okey, soalan ke-9. So, let's say kita ada differentiate E2x. Lepas tu ln x tambah 1. Oh, ni modulus Sekejap. Okay, macam tu. So, ini apa ni? Ini product ke quotient rule? Product rule. So, kita ada U dekat sini dan V dekat sini. So, dalam episod lepas pun memang saya dah mention, saya dah ajar macam mana nak differentiate eksponen. So, kita ada U equals to E2x. Maka kita punya, maka kita punya U prime adalah 2E2x. In case kalau terlupa, saya ulang balik. Bila kita differentiate eksponen E2x, kita salin balik dulu E2x ni. Lepas tu kita differentiate power tu. So, 2x dapat 2 kan? So, 2 lah kat depan tu. Okay, V macam mana? V kita adalah ln x tambah 1. Maka kita punya V prime adalah 1 per x tambah 1. Kemudian kalau kita differentiate x tambah 1 ni dapat 1 balik kan? So, kita biarlah. Tak perlulah darab 1 tu. Kita kekalkan sahaja begitu. Okey, maka persamaan ini bila kita differentiate, kita dapat, kita gunakan kaedah apa? Product rule. So, product rule kita adalah U V prime plus V U prime. So, U kita adalah E2x. V prime kita adalah 1 per x tambah 1. So, kita buat per siap-siap lah. Per x tambah 1. Kemudian, kita ada plus V U prime. So, V kita adalah ln x tambah 1. U prime kita adalah 2E2x. Oh, kita boleh tulis kat depan lah. So, saya bawa ni ke sana sikit. So, plus 2E2x. Dah siap. Senang. Okey, saya baru perasan ada satu example yang saya belum sentuh, iaitu persamaan ln, tapi dalam dia tu adalah quotient rule. Okey, so ni example ke-10 yang terakhir untuk video ni. So, example ke-10. Differentiate ln. Lepas tu kita buat function simple je lah supaya korang nampak macam nak buat. So, x per 1 tolak x square. Kita letak modulus. Lepas tu ln ni kita kedepankan sikit. Kita ni kurungan. Okey. So, macam biasa, since kita tahu kita nak guna quotient rule, kita ada U per V. So, U kita adalah x
maka U prime adalah 1. V kita adalah 1 minus X square. So, V prime adalah negatif 2X. So, bila kita differentiate, kita gunakan first, sebelum kita guna quotient rule tu, kita differentiate ln tu dulu. So, ingat tak tadi saya kata, ln ni adalah 1 per. So, dia jadi 1 per X per 1 tolak X square. Nanti kita akan rearrange dia bagi cantik. So, kita biar macam ni dulu. So, 1 per X per 1 tolak X square. Kemudian, bila kita gunakan quotient rule, kita ada V U prime. So, V kita adalah 1 minus X square. U prime kita adalah 1. Minus U V prime. So, U kita adalah X. V prime kita adalah negatif 2X per. Kita ada 1 minus X square square. Okay. So, lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita rearrange. Okay, sekarang ni, bila kita ada 1 per pecahan, kita just boleh terbalikkan dia sahaja. So, 1 tolak X square ni akan berada di atas. So, 1 tolak X square per X. Kemudian yang ini akan jadi apa? Ini akan jadi 1 tolak X square. Okay, lepas tu tambah 2X square. Kan? Kita selesaikan ni. Ni plus, negatif-negatif jadi plus. Lepas tu X darab 2S dapat 2X square. Per 1 tolak X square square. Okay, so kita ada beberapa persamaan algebra yang kita boleh selesaikan dekat sini sebenarnya. Okay, pertama sekali kita ada yang ni. Nampak tak? Kita ada negatif X square dengan plus 2X square. So, sebenarnya kita ada 2 tolak 1. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ni dengan ni kita boleh cancel out. Sebab ni kuasa 1, ni kuasa 2. So, kita boleh cancel yang ini. Dan ini akan kurang 1 power. So, kita boleh cancelkan the whole ni. Dengan ni kurang 1 power. So, kita akan dapat. Dan kita gabungkan je lah semua sekaligus. Okay, sebab dia darab kan. So, kita ada 1. Lepas tu kan, kita ada negatif X square plus 2X square. So, sebenarnya 2X square minus X square. So, dapat 1X square sahaja. So, 1 plus X square per X darab 1 tolak X square. Siap. Okey. Macam biasa, kalau rasa macam laju sangat ke apa ke, boleh review balik video ni dan tengok soalan tu dan buat bersama-sama dengan saya punya step. Okay. Math ni, again, saya nak tegaskan. Mathematics is not the subject yang awak boleh score dengan hanya membaca. Okay. You need to do. You need to do exercises. You need to practice. Okay. Bila tengok soalan differentiation ni, macam tengok, oh boleh buat kot. Tak. Sambil tengok, sambil buat. Okay. Dan sometimes bila awak repeat buat benda yang sama, awak akan dapati dia ada pattern dia. Okay. In fact, awak mungkin dah hafal secara automatik pun formula yang quotient rule dengan product rule tu. Okay. So, untuk ke-10 example yang kita dah bincangkan dalam video ni, saya rasa cukup sekadar tu. Saya harap anda memperoleh manfaat daripada video cara nak differentiate persamaan ln ini. Okay. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. So, until then, jaga diri masing-masing dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye-bye.